senang je kita nak bezakan dia dengan ulat katan tebu. Hari tu saya dah cerita pasal ular sampah Laos. Jadi hari ni saya nak cerita satu lagi ular sampah yang selalu datang ke kawasan rumah kita kalau kawasan rumah kita banyak makanan dia. Jadi ular kali ni adalah ular sampah belang. Nama saintifik dia Lycodon subsinthes dan orang putih panggil dia Malayan Banded Wolf Snake. Kenapa Malayan Banded Wolf Snake? Sebab badan dia berbelang-belang. Sebab itulah dia selalu disalah anggapkan sebagai ular katan tebu. Ular ni kita nampak dia macam berbisa sebab warna dia seakan-akan ular katan tebu, tapi dia bukan ular dari jenis yang berbisa dan tak berbahaya untuk manusia lah. So dia tak berbahaya untuk kita. So kalau kita kena gigit pun tak menyebabkan kematian, melainkan kita terkena jangkitan kuman daripada gigitan dia ataupun kita ada alahan macam tu. Dia ni agak garang juga kalau diganggu, kalau dia rasa terancam, selalunya dia akan cuba untuk menyerang kita balik lah. Dia akan duduk position serangan dia bentuk S-shape tu dan dia akan cuba untuk mematuk kita. Tu kalau dia rasa terancam lah. Kalau dia tak rasa terancam, selalunya dia akan jalan buat hide dia sahaja. Jadi Lycodon subsinthes ni adalah ular daripada family Colubrid. Dekat Malaysia ni kita ada beberapa jenis lah ular sampah ni ataupun Lycodon punya family ni, adik-beradik Lycodon ni. Cara untuk kita kenal Lycodon subsinthes ni ataupun ular sampah belang ni tak payah sangat. Dia ular yang bersaiz kecil, lebih kurang besar ibu jari saja. Badan dia berbelang-belang, hitam berbelang putih. Panjang dia pun lebih kurang dalam 70 ke 90 cm. Mata dia kecil sama juga macam ular katan tebu, tapi ada beza dia. Jadi kita akan tunjukkan apa beza dia dengan ular katan tebu. Ular sampah belang ni dia adalah ular yang nocturnal tau. Nocturnal tu maknanya ular tu aktif memburu makanan dia pada waktu malam. Makanan dia tikus, anak-anak tikus lah. Dia juga makan katak, dia makan juga cicak dan juga sking. Kadang-kadang dia pun makan ulat-ulat lain. Jadi itulah makanan untuk Lycodon subsinthes ni. Kalau waktu siang memang kita payahlah nak nampak dia. Sebab selalunya kalau waktu siang dia rehat, duduk bawah kayu-kayu buruk, duduk bawah batu-batu ataupun duduk bawah kulit-kulit kayu reput, rimbunan-rimbunan daun lembap tu, dia duduk dekat dalam kawasan tu, dalam batu-batu bata. So dia akan berehat dekat tempat-tempat macam tu lah kalau waktu siang. So waktu malam dia akan memburu dia punya makanan dia. Jadi macam mana kita nak kenal antara ular katan tebu dan juga ular sampah belang? Dia ada beberapa cara untuk kita kenal perbezaan di antara ular katan tebu dan juga ular sampah belang ni. Salah satunya adalah melalui warna dia. Kenapa warna? Untuk ular sampah belang, warna hitam putih dia tu time dia kecil, warna putih dia tu kita nampak sama saja, hitam putih dia punya belang dia tu. Jadi bila dia dah semakin besar dan dewasa, dia punya warna putih dia tu akan pudar tau. So bila dia dah semakin besar, warna putih dia tu akan semakin kita tak nampak. Lagi dia besar, lagi hilang lah warna putih dia tu. Kadang-kadang kita jumpa pun putih dia tu ada sikit je, tak berapa banyak pun. Nampak dia punya warna putih tu, tapi tak terlalu banyak macam ular katan tebu. So ular katan tebu ni dia kecil ke besar ke, dewasa ke, remaja ke, tua ke, muda ke, dia punya belang dia hitam putih tu sama saja, sekata. Maksud saya dia hitam putih tu belang dia lebih kurang sama besar. Untuk ular sampah belang ni, dia punya belang-belang dia ni bila dia lagi besar, lagi dia membesar, lagi hilanglah dia punya warna putih dia tu. Tu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita boleh tengok melalui atas belakang dia. Untuk ular katan tebu ataupun Bungarus candidus tu, atas belakang dia kita nampak ada satu sisik tau. Sisik yang atas belakang tu kita panggil dia sisik tunggal ataupun sisik vertebra. Sisik tunggal tu dia lain sikit daripada sisik di bahagian sisi kiri dan kanan dia. So tu untuk ular katan tebu lah, ular katan tebu. Untuk ular sampah belang ni, dia tak ada sisik tunggal macam ular katan tebu tu. So tu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga pula adalah melalui
tindak balas ulat tu. Ulat katan tebu dan juga ulat sampah belang ni, tindak balas dia bila dia rasa terganggu ni dia tak sama tau. Untuk ulat sampah, bila dia rasa terancam, dia akan jadikan kepala dia tu dalam bentuk S-shape, macam nak menyerang, macam ulat rusuk kerbau tu. Kepala dia akan melingkar, melengkoi macam tu. Hampa nampak dia merengkoi macam tu. Dia nak matuk, dia dah sedia nak patuk kita kalau dia rasa terancam. Macam ulat katan tebu ni pula, kalau dia rasa terancam, dia akan mengeliat badan dia. Kita nampak dia macam mengeliat, macam orang kena rasuk tu. So tu cara yang ketiga. Cara ketiga macam itulah. Ulat katan tebu bila dia rasa terancam, dia akan mengelupuk. Dia mengeliat badan dia kiri kanan. Dia bila dia rasa terancam. Jadi ulat sampah belang ni bila dia rasa terancam, dia tak mengeliat macam tu. Dia akan terus dalam mood untuk menyerang. Dia terkejut macam tu, terus dia nak serang orang lah. Sebab dia tak ada bisa. Yang ulat yang ada bisa ni dia mengelupuk macam ketakutan. Ulat yang tak ada bisa ni pula yang over, buat macam dia lagi ganas. Tu cara-cara dia lah macam mana kita nak tahu perbezaan di antara ulat katan tebu dan juga ulat sampah belang. So satu adalah melalui warna dia yang saya cakap tadi. Yang kedua adalah melalui dia punya sisik tunggal di atas belakang dia. Kalau ada sisik tunggal, itu adalah ulat katan tebu ataupun ulat katan payung. Dan yang ketiga adalah melalui dia punya tindak balas dia kalau berasa terganggu. Tindak balas dia kalau rasa terganggu, kalau dia mengeliat mengelupuk tu, itu adalah ulat katan tebu ataupun ulat katan payung. Kalau dia rasa terganggu tapi dia terus nak serang tu, itu adalah ulat sampah belang. Jadi kalau kita jumpa dekat rumah, kita nak buat apa dengan ulat ni? Kalau kita rasa berani sikit, bolehlah kita ambil kayu, kuih-kuih dia, bagi dia pergi jauh sikit daripada kawasan rumah kita. Kalau kita rasa panik ataupun kita rasa takut, kita tak berani dengan ulat, kita memang fobia sangat dengan ulat, kita boleh telefon pihak-pihak yang berkenaan untuk relocate ulat tu kat tempat lain lah. So mereka akan datang tangkap, mereka akan lepaskan semula ke habitat asal dia. So habitat asal dia tu hutan lah, supaya dia pun membantu kita untuk mengawal populasi haiwan-haiwan perosak. Bukannya kita tengok asal ulat je kita nampak buruk. Tidaklah semua ulat tu tak bagus. Ada juga ulat yang bagus, dia boleh kawal populasi haiwan-haiwan perosak. Bila ulat tak ada, kadang-kadang biawak pun jadi banyak. Biawak datang makan kita punya ternakan. Ulat tak makan kita punya ayam, biawak yang makan ayam kita. So biarlah haiwan-haiwan yang kita rasa tak berbahaya untuk kita ni untuk hidup sama dengan kita dekat dunia ni. Kita ada akal, haiwan tak ada akal. Itu je yang kita kena ingat. Jadi ingat, ulat ni nampak macam ulat katan tebu, tapi dia bukan ulat katan tebu ataupun bukan ulat katan payung. Dia adalah Lycodon succinctus, ular sampah belang ataupun Malayan banded wolf snake. Ulat ni tak berbisa pun, tak bahaya pun dan tak mampu untuk membunuh kita pun. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dekat next video. Bye bye. Assalamualaikum.